tak mahal je kita jadi syirik ke? Macam itu. Boleh tak sujud kepada manusia? Ha? Orang tahu tak boleh. Kalau sujud kat manusia jadi syirik lah. Jadi syirik lah. Baik, tuan-tuan biasa pernah dengar tak bahawasanya iblis, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kalau tuan-tuan kata tak ada, tuan-tuan tak mengaji, tak baca Quran apa? Kan iblis dilaknat oleh Tuhan sebab tak nak sujud kepada Adam tadi tu. Malaikat semua tak syirik dah. Kata tadi syirik manusia tadi syirik itu. Ni baik, sekarang malaikat tak syirik dah. Nabi tak pergi sujud pada manusia. Sekarang Tuhan yang suruh, bukan Nabi tau. Tuhan yang suruh, fasalnya dulu, maka malaikat semua sujudlah kepada Adam. Bukannya Nabi semua tak ada lagi. Yang suruh sujud kepada Adam siapa? Allah Ta'ala pula lagi, bukan Nabi lagi. Tak ke syirik? Tuhan suruh syirik ke tu? Maknanya Tuhan kalau suruh macam tu jadi syirik, maknanya Tuhan lah suruh syirik. Macam tu.